Selamat datang semua. Cuba fikir sejenak tentang rutin pagi anda. Apa perkara pertama yang anda capai? Bagi ramai di antara kita, jawapannya ialah secawan kopi atau teh panas. Pernah tak anda berhenti dan terfikir apa sebenarnya kuasa yang terkandung dalam cawan tu? Hari ini kita akan kupas tuntas satu tabiat yang dikongsi oleh jutaan, malah mungkin berbilion orang di seluruh dunia, pengambilan kafein. Benda ni ia lebih daripada sekadar minuman untuk hilangkan mengantuk. Ia sebenarnya sejenis bahan kimia yang secara literal mengubah cara otak kita berfungsi. Jadi, jom kita mulakan. Mari kita terakai panduan pengguna untuk perangsang paling popular di dunia ni. 7 daripada 10. Nombor ni bukan sekadar statistik tau. Cuba bayangkan, kalau anda masuk ke mana-mana pejabat, kedai kopi atau bilik mesyuarat dan anda lihat ada 10 orang di situ. Kemungkinan besar, 7 daripada mereka dah pun ambil kafein pada hari tu. Hebat kan? Ia dah jadi satu ritual harian, sebati dalam budaya kita, sampaikan kita jarang sangat nak persoalkan, kenapa aku minum benda ni setiap hari ya? Tapi, itulah yang akan kita buat hari ini. Kita akan persoalkan dan fahamkan bersama. Betul, dari sudut saintifik, kafein ni dikelaskan sebagai bahan perangsang dan ia adalah yang paling banyak digunakan di seluruh planet. Mungkin perkataan dadah tu kedengaran macam menakutkan sikit kan? Tapi jangan risau, ia digunakan di sini untuk gambarkan betapa kuat kesannya pada sistem saraf kita. Walaupun ia diterima secara meluas dalam kopi, dalam teh, dalam minuman bergas, sejauh mana kita betul-betul faham apa yang terjadi dalam badan kita setiap kali kita hirup minuman tu. Itulah persoalannya. Jom kita selami sains di sebaliknya. Okey, ini adalah peta perjalanan kita untuk hari ini. Mula-mula kita akan sentuh tentang asasnya, kenapa ia jadi rangsangan harian kita. Lepas tu, kita akan masuk ke bahagian sains, macam mana ia buat kita segar. Seterusnya, kita akan timbang antara baik dan buruknya. Kemudian yang penting, kita akan tengok berapa had selamat yang disyorkan. Dan akhir sekali, kita akan tutup dengan beberapa petua praktikal untuk jadikan kafein ni kawan baik kita, bukan musuh. Baiklah. Kita mulakan dengan bahagian pertama. Jom kita fahamkan dulu kenapa bahan ni begitu berkuasa, begitu popular dan jadi sebahagian besar daripada rutin harian kita di seluruh pelosok dunia. Jadi, apa sebenarnya kafein ni? Cara paling mudah nak faham, bayangkan ia macam suis lampu untuk otak kita. Ia adalah sejenis perangsang semula jadi, ditemui dalam tumbuhan yang tugasnya adalah untuk bagi otak kita satu rangsangan, buat kita rasa lebih peka, lebih bertenaga dan ia ada di mana-mana. Bukan sahaja dalam kopi dan teh yang kita tahu tu, tapi ia juga tersembunyi dalam minuman soda, dalam coklat gelap yang kita suka makan tu dan, yang ni mungkin ramai tak tahu, dalam sesetengah ubat penahan sakit. Sekarang kita dah sampai ke bahagian yang paling menarik bagi saya. Macam mana secara ajaibnya secawan kopi boleh ubah kita daripada rasa mamai dan malas kepada rasa segar dan bersedia untuk menakluki dunia. Jom kita pakai topi saintis kita sekejap dan bedah siasat apa yang berlaku dalam otak. Okey, mari kita fahamkan proses ni langkah demi langkah. Sepanjang kita berjaga, otak kita akan hasilkan satu bahan kimia bernama adenosina. Fikirkan adenosina ni macam meter mengantuk. Semakin lama kita berjaga, semakin banyak adenosina ni terkumpul. Bila ia dah banyak, ia akan melekat pada reseptor khas di otak kita dan hantar isyarat, okey, dah masuk untuk tidur, dah letih ni. Inilah yang kita panggil tekanan tidur. Sekarang, bayangkan anda minum kopi. Molekul kafein masuk ke dalam badan dan terus ke otak. Ajaibnya, bentuk molekul kafein ni hampir sama dengan adenosina. Jadi apa ia buat? Ia jadi penyamar. Ia pergi ke reseptor tadi dan curi tempat letak adenosina. Ia sekat adenosina daripada melekat. Akibatnya, otak kita tak terima isyarat untuk tidur. Ia tertipu. Ia fikir kita masih segar. Bukan itu saja, penyekatan ni juga merangsang pengeluaran bahan kimia lain macam dopamin yang buat kita rasa gembira, fokus dan bertenaga. Bijak kan cara ia berfungsi? Seperti mana-mana bahan yang berkuasa, kafein ni ada dua sisi mata wang. Ia boleh jadi kawan baik yang bantu kita sepanjang hari, tapi kalau salah guna, ia boleh jadi musuh dalam selimut. Jadi, penting untuk kita timbangkan kedua-dua belah pihak dengan adil. Di satu sudut, kita ada kebaikannya dan senarainya agak panjang. Yang paling jelas, kafein adalah wira productivity. Ia tajamkan fokus dan tumpuan kita, bantu kita siapkan kerja dengan lebih cekap. Bagi para atlet pula, ia macam pengalak prestasi yang sah di sisi undang-undang. Ia bantu anda bersenam lebih lama dan kurangkan rasa penat. Tapi yang lebih menakjubkan adalah manfaat jangka panjang. Banyak kajian menunjukkan kaitan antara pengambilan kafein secara sederhana dengan risiko yang lebih rendah untuk penyakit-penyakit serius seperti
seperti diabetes jenis 2, setengah penyakit hati dan juga penyakit neurodegeneratif seperti Parkinson dan Alzheimer. Tapi, di sinilah kita perlu berhati-hati. Seperti yang diperingatkan oleh pakar neurologi dari Stanford ni, ada satu garisan halus. Manfaat hebat yang kita nikmati tadi boleh bertukar menjadi masalah kalau kita tak berwaspada. Petikan ni jadi jambatan kita untuk melihat sisi kafein yang satu lagi. Bila kita melintasi garisan halus tu, inilah yang boleh berlaku. Rangsangan yang sama yang tadi menajamkan fokus, kini boleh bertukar menjadi rasa gelisah, kerisahan dan gementar. Jantung anda mungkin mula berdebar lebih laju. Ingat tak macam mana kafein sekat adenosina tadi? Kalau kita ambil terlalu banyak, penyekatan tu jadi terlalu kuat. Sampaikan bila tiba waktu malam, badan kita tak boleh nak tidur. Dan yang paling teruk, kalau badan dah terbiasa dan anda cuba berhenti, anda mungkin akan alami simptom penarikan, terutamanya sakit kepala yang teruk. Ini adalah sisi gelap kafein dan kita kena ingat badan kanak-kanak jauh lebih sensitif dan terdedah kepada semua kesan negatif ni. Okey, ini membawa kita kepada soalan yang paling penting. Di manakah letaknya garisan halus tu? Berapa banyak sebenarnya kafein yang boleh kita ambil sebelum ia mula membawa lebih banyak keburukan daripada kebaikan? Jom kita tengok data dan dapatkan jawapannya. Mesej utama yang perlu kita faham ialah keseimbangan. Isunya bukan sama ada kita patut atau tidak patut minum kafein. Sebaliknya, isunya ialah berapa banyak yang sesuai untuk saya. Ada satu pepatah lama dalam bidang toksikologi, dos yang menentukan racunnya. Maksudnya, hampir semua benda boleh jadi racun kalau diambil berlebihan. Air pun boleh jadi bahaya kalau minum terlalu banyak. Sama juga dengan kafein. Sikit boleh jadi ubat, terlalu banyak boleh jadi masalah. Kesederhanaan itulah kuncinya. Jadi, mari kita lihat angka-angka yang disyorkan. Seperti yang anda boleh lihat pada carta ni, had selamat untuk orang dewasa yang sihat adalah sekitar 400 mg sehari. Nak bayangkan 400 mg tu banyak mana? Ia lebih kurang 4 cawan kopi biasa. Tapi perhatikan macam mana bar tu menurun dengan ketara untuk kumpulan lain. Untuk wanita hamil, hadnya adalah separuh, iaitu 200 mg untuk melindungi bayi dalam kandungan. Dan untuk remaja yang badan dan otaknya masih berkembang pesat, hadnya jauh lebih rendah, cuma 100 mg. Ini bukti jelas kan? Tak ada satu dos yang sesuai untuk semua orang. Selain daripada had umum tadi, ada beberapa golongan yang perlu lebih berwaspada. Ini macam senarai semak keselamatan. Pertama, jika anda ada sebarang masalah jantung atau tekanan darah tinggi, kafein boleh memburukkan keadaan. Kedua, kalau anda seorang yang mudah rasa bimbang atau ada masalah tidur, kafein mungkin adalah musuh utama anda. Bagi kanak-kanak di bawah umur 12 tahun pula, nasihat pakar adalah sangat jelas. Elakkan sama sekali. Dan akhir sekali, jika anda sedang mengambil apa-apa ubat prescription, sangat penting untuk berbincang dengan doktor anda. Baiklah, kita dah faham sains di sebaliknya. Kita dah tahu risiko-risikonya. Sekarang, macam mana kita boleh bina satu hubungan yang sihat dengan kafein? Di bahagian terakhir ni, kita akan fokus pada strategi dan tips praktikal yang boleh anda amalkan. Okey, jom kita bina tabiat yang lebih sihat. Ini ada 5 peraturan mudah yang boleh kita ikut. Pertama, peraturan masa. Tetapkan waktu tamat kafein anda. Contohnya pada pukul 2 petang. Kenapa? Sebab badan kita perlukan sekurang-kurangnya 6 hingga 8 jam untuk proses separuh daripada kafein tu. Jadi ini akan lindungi kualiti tidur malam anda. Kedua, peraturan konsisten. Cuba elakkan pengambilan yang tak menentu. Badan kita lebih suka rutin yang stabil. Ketiga, peraturan tidur. Ingat, kafein ni macam kad kredit tenaga. Ia bagi anda pinjam tenaga sekarang, tapi anda kena bayar balik nanti. Ia bukan pengganti untuk tidur yang sebenar. Keempat, peraturan gula. Hati-hati dengan gula tersembunyi, terutamanya dalam minuman tenaga dan kopi-kopi hipster. Kadang-kadang gula tu yang lebih bahaya. Dan akhir sekali, peraturan alternatif. Cuba terokai dunia teh herba atau kopi tanpa kafein. Tapi, daripada semua nasihat dan peraturan tadi, ada satu peraturan emas yang mengatasi segalanya. Dengarlah badan anda sendiri. Badan kita ni sangat bijak. Ia adalah pakar terbaik kita. Adakah anda rasa gelisah lepas minum cawan kedua? Jantung berdebar atau malamnya susah nak lelap? Itu semua adalah isyarat. Isyarat daripada badan anda yang memberitahu, hey, ini dah terlebih. Jangan abaikan isyarat-isyarat tu. Kesedaran diri adalah alat paling berkuasa dalam menguruskan pengambilan kafein. Jadi inilah rumusan utamanya. Kafein ni macam pisau. Di tangan chef, ia alat yang hebat. Di tangan yang salah, ia boleh mencederakan. Apabila digunakan dengan bijak, secara sederhana, ia adalah sekutu yang hebat. Ia bantu kita fokus, tingkatkan prestasi. Tapi, bila disalahgunakan atau diambil secara berlebihan, ia bertukar menjadi musuh.
Ia menyebabkan kebimbangan, merosakkan corak tidur kita dan mengganggu kesihatan. Ia adalah alat yang sama, cara kita gunakannya yang menentukan sama ada ia kawan atau lawan. Jadi, kita akhiri perbincangan kita hari ini dengan satu soalan untuk anda renungkan secara pribadi. Selepas mendengar semua ini, cuba ambil sedikit masa untuk fikirkan. Hubungan anda dengan kafein, adakah ia satu perkongsian yang sihat yang memberi manfaat ataupun ia dah jadi satu pergantungan yang sebenarnya merugikan anda? Adakah kafein anda bekerja untuk anda atau sebenarnya ia sedang menentang anda? Jawapan yang jujur mungkin akan mengubah cara anda memandang cawan kopi pagi esok.